Boleh terangkan produk LG ni, aircon LG ni macam mana dia bagi penjimatan tu? Okey, perkhidmatan aircon LG tu kalau kita set temperature 24 ke atau 20 memang kena dapat jimat. I mean dia terus dapat jimat sebab existing temperature kita ni 30 atau 30 lebih. So 30 lebih dekat dari 24 ke atau 20 degree Celsius. Tapi kalau kita letak 16 susah jadi. Kan? Dan kedua macam mana kita set jimat. Okay. Setting dari dalam remote, dia boleh jimatkan 80% kekuatan. Walaupun nak set 16 degrees ke atau 20 degrees atau 24 degrees. Kalau kita set makan electricity 80% atau 60% sampai 40% memang jimat. 100% jimat. LG boleh buat setting Yes, melalui ThinQ saja kan? LG saja yang ada setting macam ni. Lain aircon tak ada. Okey, cadangan untuk temperature aircon LG ni berapa? 20, 24? 16 tak dicadangkan Paling best 20 sampai 24. Oh, okey. Yes. Kalau 16 apa kenapa kita perlu buat 16? Okey, kenapa aku tak suggest untuk 16? 16 tu temperature existing almost double. Oh, okey. So almost double. So kita expect sampai ke atau tak sampai 16. Tu. From 30 degrees boleh jadi 16 ke atau tak sampai. Tak jadi. 20, 20, sebab dia jauh sangat. Sebab dia jauh sangat. So, tapi kita letak dekat dari 30 dia sampai. Yes. Bila dah sampai temperature 24, automatic bukan shutdown. Automatic slow down. Oh, dia slow down. Dia dia slow down. Dia kompresor, dia steady jalan. Jadi, tapi dia slow down saja. Dia akan berlaku penjimatan lah. Yes. Lain dari non-inverter. Kalau non-inverter, stop. Dia stop? Yes, dia stop. Bila dia masuk electricity akan double lagi. Pum. Electricity dia naik double? Yes. Pum. Sebab dia barang kompresor tu dia nak jalan. Oh, dia start balik? Dia start balik. Bila dia start balik, kalau tiba-tiba kita nampak lampu pun dia... Oh, faham. Yes. So maksudnya bila dia masuk electricity tinggi. Terus naik balik. Okey, faham. Temperature hampir tinggi. Biasa inverter dan non-inverter macam tu. Inverter masih jalan. Tapi slow, perlahan-lahan. Dia kontrol. Okey.